Okey, untuk geng-geng yang berkebun ke nursery apa kan, tak perlu susah lepas ni. Ni dia. Okey, ni ada sensor guys untuk nak potong pokok brand dia daripada Softfly ni. Package yang aku beli ni dapat satu saja dia punya battery cordless. Untuk dia model 18650 21 volt. Cara nak guna dia dah masukkan saja. Okey, dah akan lock Yang bagus sekali dia ada shield kat sini, nampak ni dia punya rantai-rantai dia ni. Bila korang tekan dia tidak akan on tau. Tekan dulu button safety ni baru kita boleh onkan dia. Nampak Bila bateri dah habis, korang boleh charge semula menggunakan dia punya adapter ni just cocokkan je dekat dia punya bateri. So kita akan cuba buat pemotongan pokok Okey, kita akan potong tunggu pokok ni. Oh, nampak tu. Memang mudah. Tak sampai berapa second kita dah boleh potong pokok yang tebal macam ni So dekat mana kau dapatkan chainsaw ni nak buat potong pokok yang jenis berskala kecil untuk taman-taman ke, halaman rumah ke, nursery. Yang ni memang sangat sesuai. Kalau minat, aku sediakan link kat bawah.